Saudaraku, salam solidariti. Sekali lagi saya aktivis sosial Dato' Dr. Khalil Wanar. Hari ini 27 hari bulan November 2025. Berada di stesen penguat kuasa Karak. Jam tepat 2.40. Isu dia sekarang, nobody is above the law. Kita ada kedaulatan undang-undang. Sesiapa pun tidak boleh sepatutnya akur kepada undang-undang. So kita nak tanyakan kepada Menteri Mangkuk itu, ini Anthony Locke Sifok, kita nak tanya dia Menteri Pengangkutan. Malaysia harus menjawab kepada insiden berlaku di Plaza Tol Lancang pada 2011 di mana kereta kenderaan yang dipercayai menggunakan JPJ menggunakan kenderaan pendaftaran palsu tanpa logo JPJ. Adakah JPJ boleh menggunakan undang-undang tersendiri? JPJ jangan cabar undang-undang sedia ada. Kita semua kena akur kepada undang-undang. Insiden macam ni, satu report polis sudah buat. Okey. Kita tahu polis sedang menjalankan penyiasatan. Okey. Itu terpulang kepada polis. Sekarang kita standing kita daripada Sekretariat Bahana Kesetiaan Negara, kita berjuang keseluruhan masyarakat Marhen, khususnya pemandu-pemandu lori dan pengusaha-pengusaha lori, di mana pada 20 hari bulan saya percaya bahawa satu video yang begitu viral telah begitu berleluasa di sosial media. Dinampak satu lelaki India pemandu lori, ada sini pun nama dia Mr. Mahendran, anak lelaki Nagendraw, anak lelaki Nagaya. Okey, kita daripada dashcam kita nampak dia lalu lalang macam tu. Tapi isu itu bukan penting sangat. Itu biar polis siasat. Saya sekali tekan, isu terpulang kepada polis untuk membuat penyiasatan. Sekarang isu yang kita pertikaikan, kita persoal kepada Anthony Locke ialah kenderaan yang digunakan oleh JPJ. Kita dah berkali-kali hari itu kita buat demonstrasi dekat Parlimen, kita serah memorandum, kita katakan jangan ada penyamaran. JPJ datang, dia gunakan kad kuasa dia, jalankan tugas, itu kita tidak boleh soal siasat. Itu kerja dia. Okey. Sekarang pada hari itu apabila Mr. Nagendraw dia parkir dia punya lori, dia orang datang, satu kenderaan Fortuner datang terus dan dipercayai nombor pendaftaran plate dia pun tidak sah. Adakah ini salah atau tidak salah? You Menteri Pengangkutan, Anthony Locke, you kena jawab. Bila pemandu lori buat salah, you kata salah. Kita langsung tidak mempertikaikan isu timbang. Timbang salah, tetap salah. Kita pun mengaku. Tidak ada pemandu lori yang mencabar kamu, mengatakan, kita tidak salah. Kita mau jadi raja, kita mau jadi something. Bukan. Itu kita mengaku. Tapi sekarang JPJ buat salah, you sebagai Menteri Pengangkutan, letak saja jawatan. Tak layak jadi Menteri Pengangkutan. Bila JPJ datang, dia bawa kartu kereta, tidak ada logo, nombor pendaftaran tidak didaftar, maka kamu bersalah kerana kamu adalah bapa kepada seluruh Jabatan Pengangkutan Malaysia. Betul atau tidak? Letak jawatan. Anthony Locke, Siu Kong, letak jawatan. Dengan segera. Nobody is above the law. Kedaulatan undang-undang. Kami mau negara ini berdaulat. Kedaulatan undang-undang. Kenapakah JPJ menyamar membawa kereta yang dipercayai nombor platenya tidak berdaftar, menahan lori. Kami tanya soal kepada Menteri Pengangkutan dengan segera menjawab. Sekian. Betul, adakah dua lori itu yang dimasukkan? Ni. Dua lori dia tarik menyesuaikan. Dua pun. Dua lori. Insiden hari itu yang lori itu disita.
lori warna hijau itu disita. Itu biar JPJ mengambil apa juga tindakan undang-undang, biar itu mereka buat. Tapi soal kita hari ini, kenapa ada penyamaran? Itu soal penting. Sekarang Anthony Locke selalu menunding jari, dia kata, you bawa tambang lah, you bawa timbang lebih lah. Kali-kali dia cakap, kita cakap lain hal, dia cakap. Dia manipulasi fakta. So sekarang dia kena jawab. Saya bagi tahu penjawat awam bukan musuh kita. Saya berkali-kali kita kata kita tak pernah marah kepada penjawat awam. Mereka adalah menjalankan tugas, tetapi mereka harus akur kepada undang-undang yang sedia ada. So menteri ini kena jawab. Bila kita buat salah, dia kata salah tetap salah, siapa pun tak salah. Siapa pun salah, nobody above the law. Tapi bila JPJ menyamar, kalau sekiranya ada penyamun, kita nak kata JPJ menyamun, kata siapa menyamun? Siapa kita nak persalahkan? Dia pandai berkokok di parlimen, tapi kita 3,000 orang duduk, dia tak berani keluar. Ha? Mana kejantanan dia? Saya tanya dia. Sekarang you jawab hal ni. Hari ini sosial media akan keluar, you jawab. You sebagai menteri kan? Tepuk dada, tanyalah selera you sebagai menteri, you kena jawab. Kita akur kepada undang-undang.